Untuk meneruskan sesi sidang media, majlis mempersilakan. Bismillah. Cameraman ready? Ready? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada wakil-wakil media yang hadir pada hari ini untuk kita sama-sama membincangkan tentang perkara dan isu-isu yang berlaku kepada Perwatam dan juga isu-isu yang membabitkan Perwatam, ya. Seeloknya saya perkenalkan dulu. Perwatam adalah Persatuan Wakil Takaful Am Muslim. Kami mempunyai ahli seramai dekat 1,000 orang, 900 lebih. Tapi kami ini mewakili semua suara Takaful Am, Wakil Takaful Am di Malaysia, yang saya rasa melebihi daripada 15,000, lebih 15,000, ya. Untuk kali ini saya akan memberi sidang media cuma dengan pewakil. Akan datang insya-Allah kami akan bergabung dengan Persatuan Wakil Pewakil, iaitu General Insurance organisasi yang double daripada kita punya bilangan, untuk kita suarakan kita punya pandangan kepada pihak Kementerian Pengangkutan. Okey. Di sebelah kiri dan kanan saya adalah barisan AJK bersama-sama dalam Perwatam, iaitu Cik Ridwan, Cik Hize sebagai setiausaha, Cik Syamim sebagai bendahari, dan juga Cik Puan Lai, dan juga kita punya mantan Timbalan Presiden Cik Fadil Fairuz, untuk kita memberi pendapat dan isu berkenaan perkara yang akan kita bincangkan, ya. Saya rasa saya terus kepada isu yang sebenarnya. Okey, saya akan baca secara formal dulu apa yang kita akan sampaikan kepada you all. Persatuan Wakil Takaful Am Muslim mendesak kerajaan menangguhkan pelaksanaan inisiatif cermat badani sehingga isu takbir urus persaingan dan keselamatan data diperjelaskan. Saya rasa sebelum tu biar saya beritahu you all preview tentang cermat madani ini. Program ini dilancarkan pada 9 Jun tahun 2026, bulan lepas, iaitu melalui Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT, bertujuan untuk menggalakkan budaya pemanduan yang lebih selamat, bertanggungjawab dan berhemah melalui penggunaan maklumat serta data yang relevan. Sejak tahun 2024, MOT menerusi Jabatan Pengangkutan Jalan telah mula bekerjasama dengan rakan strategik mereka untuk menawarkan pengangkutan insurans kenderaan melalui aplikasi MyJPJ. Langkah ini merupakan sebahagian dari dasar usaha kerajaan untuk menjadikan MyJPJ bukan sebagai aplikasi, tapi juga sebagai sebuah gerbang digital yang lebih mudah dan menyeluruh, ya. Isunya, kami tak menolak, ya, kami tak menolak benda itu semua, tapi bagi kami lah ada beberapa perkara yang akan memberi impak yang sangat besar kepada kami ejen-ejen di industri, ya. Persatuan Wakil Takaful Am Muslim mengambil maklum mengenai peluncuran inisiatif cermat badani oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia yang bertujuan menggalakkan budaya pemanduan berhemah. Tapi Perwatam menyokong sepenuhnya usaha kerajaan untuk meningkatkan keselamatan. Tapi sehubungan dengan itu, Perwatam ingin menyatakan bantahan dan kebimbangan terhadap pelaksanaan inisiatif cermat badani atas perkara-perkara berikut. Ya, saya akan bagi you fakta-fakta aja dulu dan kita akan bincangkan secara detail lah, ya.
First, berpotensi mewujudkan persepsi monopoli kepada syarikat tertentu. Ya. Kedua, pembaharuan insurans dan takaful bukan sekadar urusan jualan. Ia supposed to be dia kena ada pembantu yang membantu yang apa after sale service yang perlu kepada setiap transaksi berikut. Okey, ketiga, kenyataan penafian Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia menimbulkan kekeliruan pada pengguna. Ini kita akan elaborate more lah. Jabatan JPJ perlu bertanggungjawab terhadap promosi dalam platform rasmi kerajaan. Dan yang paling penting adalah keselamatan data pengguna perlu diberi keutamaan. Yang perkara keenam, risiko kepada kerajaan dan industri. Dan perwatan memohon pertemuan rasmi bersama Menteri Pengangkutan, dan akhir sekali adalah cadangan untuk menangguhkan pelaksanaan Jimat Badani. Itu saya buka mukadimah dulu lah. Jadi saya rasa, saya pun dah jumpa you kat luar tadi, saya rasa you pun dah faham sikit apa yang berlaku, dan saya serah kepada tuan-tuan untuk membuat pertanyaan. Terima kasih. Apa pun, kita bukan against government punya decision, ya. Kita cuma nak memberikan kita punya input berkenaan ketidakseimbangan yang akan berlaku bila perkara ini dilakukan tanpa kawal selia daripada pihak-pihak yang bertanggungjawab. Silakan. Assalamualaikum, Datuk. Soalan saya, sejak pengguna dari mana? beralih, ya? Dari mana? Saya daripada Malaysian Tribune. Okey, sejak pengguna beralih kepada bayaran digital untuk renew road-tax insurans, apakah data atau anggaran penurunan pendapatan dalam kalangan ahli? Okey. It's all started daripada Naltec dulu. Naltec ni tahun lepas. Naltec Sdn Bhd berada dalam aplikasi JJPJ, tak silap saya pada pertengahan tahun lepas. Memang responnya tak berapa tinggi, tapi as you know, youngsters ni apa Gen Z kata, mereka lebih suka pada perkara-perkara yang begini, perkara-perkara yang online ni. Dan saya nampak ianya telah mula disukai oleh mereka tanpa mereka tahu bila berlaku apa-apa permasalahan daripada pembelian tersebut, tak ada orang yang membantu dia. Kalau katalah contoh, kita ambil contohlah accident kan, tak ada orang yang akan bantu dia untuk menyelesaikan masalah. In the end, they will come back to us. Memang tak banyak, tapi it's getting higher and higher from day to day. Dan Cermat Madani ni yang dilancarkan pada 9 hari bulan Jun ni telah memberi lebih marketing, lebih dimarketkan dengan cara yang lebih meluas, tanpa kita dapat membendung aja, ejen-ejen dapat membendung ni dengan betul. Ya. Saya menjawab soalan you. Terima kasih. Saya Syahir wakil dari utusan. Setakat ni ada terima apa-apa laporan tak yang tidak puasan tentang sistem ni tak berfungsi dengan baik ke, ataupun pengadu tak dapat nak berurusan bila berlaku kemalangan apa semua ke? Report daripada pemegang polisi yang membeli daripada ni, aduan daripada pengguna. Okey, baik. Setakat ini belum ada apa-apa lagi. Tapi berdasarkan analisis yang kita buat, seharusnya perkara ini ada perkhidmatan yang disediakan selepas berlakunya transaksi. Jika perkara itu tidak ada, akan berlaku kesukaran kepada pihak pelanggan ataupun masyarakat dalam urusan membuat tuntutan ataupun masalah yang akan berlaku
jika kereta mereka itu breakdown atau masalah-masalah teknikal yang lain. Dia begini, report come to us, we are the agent. Bila benda-benda ni berlaku, bila dia orang susah nak buat claim apa semua, they will come to us and we are the one who knows perkara-perkara ni bila berlaku. Kalau you perasan, ada, I think last week ada satu posting, dia kena tahan dengan JPJ, Rotek dia dah mati, dia tak tahu sebab tak ada Rotek digital, tak ada semua kan. Benda tu, this is all happening, akibat yang berlaku disebabkan perkara-perkara begini. Ya, terima kasih. Okey. Dari segi pendapatan tu, ya, itu pasti. Kerana di dalam cermat madani itu, perkara itu dipromosikan oleh pihak atasan. Okey, secara menyeluruh dan secara eksklusif. Dan dia juga menawarkan rebate tambahan iaitu 10%. Dari itu akan seperti melakukan satu marketing yang sangat besar dan memudaratkan kepada para ejen takaful yang sedia ada. Jika sistem sabit khusus yang terbaik, ada sangat besar. Okay, kalau you tanya saya lah, in long term definitely it will akan beri impact yang sangat besar kepada almost 45,000 ejen-ejen yang berada di Malaysia ni. Ya, Cik Fadil, sambung sikit. Macam ni tuan, saya suka mengambil satu persepsi di mana kita perlu ada situasi menang-menang lah. Ya, kami di sini memperjuangkan nasib ahli lah. Nasib ahli di mana kami semua ni adalah ejen. Fakta 3 tahun lepas kita mempunyai 11,600 orang ahli berdaftar dengan MTA, di mana kami ni semuanya ejen yang berjuang mendapatkan pendapatan. Ini sajalah kita punya sumber pendapatan. Jadi sekiranya 10%, 10% yang telah diberikan kepada kata customer ataupun pelanggan, benar kami dah tak ada pendapatan. Itulah situasi ini di mana berlaku ketidakseimbangan lah. Dan saya yakin dan pasti untuk orang luar dia akan berjuanglah untuk dapatkan 10% tu. Tapi pada kami 11,600 orang ahli, ada anak-anak, ada isteri, staff, periuk nasi kami adalah ini. Jadi itulah yang kami perjuangkan kat sini, di mana mungkin sekarang baru lagi sebulan ataupun setahun akan datang, di manakah kami? Itu persoalan dia tuan. Lebih-lebih lagi, this 10% punya income untuk kita ni, since tahun 80-an saya rasa sampai sekarang tak berubah. And yet you are trying to take it out from us. Saya tak tahu macam mana mekanisme yang dia nak buat, tapi for them to give additional 10% tu, persoalan saya, daripada mana dia nak ambil ni? And how can they, being a transport minister, boleh bercakap pasal benda ni? It is not Bank Negara, it is not PIAM, it is not MTA yang bercakap pasal benda ni. They are the one yang memberi input kepada rakyat. You kalau tak ada apa-apa, pemandu berhemah, you akan dapat additional 10%. Persoalan kami adalah, how do we get this 10%? Daripada mana? Daripada kami punya income. That's not fair to us. Betul? Ya? Terima kasih. Lagi.
Saya ingin nak tambah. Okay, so untuk makluman Tuan Puan, data menunjukkan jumlah revenue ataupun total market lah di Malaysia sebanyak 6 bilion datangnya daripada kenderaan, okay, daripada kenderaan, insurans kenderaan, dan daripada 6 bilion tu 70% adalah datang daripada ejen-ejen. Okay, so meaning that 70% adalah datang daripada kami lah, wakil takaful dan insurans di Malaysia. Dan bayangkan if one day benda ni dah tak ada, so kami sebagai, saya tambah sikit lah, bukan sekadar rezeki kepada kami ataupun keluarga, dan kami semuanya adalah penyumbang kepada ekonomi, dan kami pembayar teks, pembayar zakat. Okay, so kami tak culas, dan knowing that currently kita dengan withholding tax, currently dengan tax yang makin mengarut. Okay, so bayangkan e-invoicing lagi, okay, bayangkan dengan perkara ni kalau tak dibetulkan, dia akan lebih melarat lah. Dan saya nak bagi tahu juga, okay, kegusaran kami sebenarnya adalah kami okey sekiranya pihak-pihak yang lantik ini, kami faham mereka adalah kompetitor, tetapi kalau mereka bermain dengan persaingan yang sihat, kami okey. Tetapi macam mana pihak MOT boleh membenarkan yang pertama yang berlaku pada tahun lepas, Niltech diberi satu tiket lah untuk platform untuk masuk ke dalam apps MyJPJ, which is kami tak faham macam mana boleh berlaku macam tu. It's again of course conflict of interest, walaupun diletakkan satu disclaimer, mereka tak akan bertanggungjawab sebab yang dilantik adalah pihak luar. Tapi bagaimana mereka boleh dimasukkan dalam apps tu? Okay. Yang kedua, bila perkara itu tak dibantah, bulan lepas timbul lagi company yang kedua, which is Ansar Digital, okay, which is di bawah Cermat Madani, dan kita tak tahu akan datang siapa lagi. Dan bila kita semak siapa mereka di belakang, mereka tak ada kena-mena pun dengan pihak dia, tak ada kena-mena pun dengan industri insurans takaful. Mereka bukanlah daripada kalangan industri, mereka ni datang daripada nowhere. Kita pun dah tengok siapa, dan kita tak nak tunjukkan siapa mereka, tapi mungkin tuan-puan boleh go to SSM siapa mereka sebenarnya dan apa hubungan mereka dengan MOT ataupun government sampai kan diberi tiket begitu. Sedangkan kami yang dah bertahun-tahun lamanya, saya umur 9 tahun, ada yang umur 15 tahun, 20 tahun dalam industri, kami bermain ataupun kami membuat bisnes dengan, saya rasa fair game lah. Okay? Tetapi mereka tak sampai setahun 2 tahun tapi diberi tiket begitu. So di manakah letaknya government punya rational, okay? Dan kita faham mungkin benda ni, mungkin I'm not sure adakah political punya isu motif, kita tak nak betul. Tapi kalau boleh perkara ni, kalau benda ni nak buat fair game, masukkan semua, termasuk kami ni dalam semua apps MyJPJ. Okay, bukan 1-2. Kalau 1-2, of course akan timbul isu monopoli. Dan bayangkan kalau sekiranya end user membuat pembelian terus daripada apps MyJPJ, dan sekiranya berlaku apa-apa keterisan PDPA, berlaku after claim service yang tak dibantu, mereka akan menyalahkan pihak JPJ, bukan MOT tapi JPJ, disebabkan apps tu adalah owned by MyJPJ. So kami khawatir, yang paling kami khawatir, kami tak kisah kalau macam kami beritahu, kalau mereka adalah kompetitor kami yang berada di luar, tak adalah apps JPJ, that's fair, win-win lah. Tetapi bila mereka dalam apps MyJPJ diberi satu tiket lah, eksklusif untuk berniaga dalam apps MyJPJ, saya tak nampak mana rationalnya. Okay, so saya harap, sebab kami untuk JPJ buat My Digital, nak digitalkan everything, tetapi kegusaran kami 3 tahun yang lepas, bila mana Rotek Digital diperkenalkan, dan kami yakin one day akan ada insurans dalam tu, dan betul. Okay, tahun lepas dan tahun ni benda tu direalisasikan, dan benda tu adalah sangat against anti-act competition, PDPA, dan saya tak nampak kalau perkara ni tak dibendung, banyak lagi perkara yang boleh berlaku lah. Okay? So kita kena faham JPJ adalah government, dan insurans bukan mereka punya, tak sepatutnya ada dalam tu. Dan bagaimana, sekali lagi, bagaimana Niltech dan Ansar Digital dibenarkan masuk dalam tu. So kita harap kalau Anthony pihak MOT, okay, YB Anthony Lock nampak perkara ni, saya sebut kalau saya sebut perkara ni supaya mereka boleh tengok balik. Sebab perkara ni, okay, saya boleh bagi tahu juga, kami dah hantar surat ni kepada MOT pada tahun lepas lagi, tapi tak ada respon. Dan kami pergi pada JPJ, JPJ akhirnya turun padang, tetapi dia hantar orang kedua sahaja untuk entertain kami,
Dan sampai sekarang JPJ hanya bagi jawapan selamat sahaja. Dan kami nak perkara ni dibawa ke parlimen, dan ada pada 2 minggu lepas kami rasa perkara ni dah dibawa ke parlimen, tetapi YB besut dah bawa ke parlimen, tetapi YB MOT lah, okey, jawapan selamat jugalah. Okay. Kami nak perkara ini betul-betul diusulkan, mungkin kalau dapat diberitahu oleh pihak media supaya benda ni dilihat balik lah. Kita bukan nak kisah sangat isu pasal 10% everything okay. Kita faham macam mana nak cari rezeki, tapi let's be fair lah. Okay. Kami sebagai ejen yang bersama-sama berjuang, dan pembayar zakat juga, pembayar tax ni, kami nak sama-sama benda ni sama rata lah. Okay, right. I think you can check on dia punya SSM lah. IT provider tahun 2021 macam mana boleh jual insurans ni? Kan? This is not fair. Dan macam menyambung kepada tadi apa yang dah diberitahu oleh Cik Syamim tadi, memang kita dah pergi ke JPJ, kita dah berjumpa dengan pengurusan tertinggi JPJ, dan jawapannya adalah jawapan-jawapan yang selamat lah. Kami rasa ianya perlu dikaji semula lah. Ya, sekejap. Okey, saya Kidir. Saya antara orang yang buat kajian sikit tentang My App JPJ ni. Selepas mereka meletakkan satu, maknanya ke dalam app My JPJ ni ada 2 company yang masuk. Okey, pertama sekali mengikut apa yang kita dah buat dalam siaran media ni, kita nampak ada satu point yang saya nak highlightkan, iaitu penafian daripada JPJ, mengatakan tidak akan bertanggungjawab sebarang isu yang terjadi apabila pengguna menggunakan perkhidmatan tersebut. Ini bermakna sebagai satu platform kerajaan yang telah memberikan satu kelulusan kepada syarikat dan mempromosikan, sepatutnya ada satu mekanisme untuk bertanggungjawab sekiranya berlaku apa-apa yang kita tak nak, ataupun berlaku penipuan ataupun permasalahan dari segi pengguna. Just imagine sekiranya pengguna menggunakan perkhidmatan tersebut, pengguna tak ada tempat nak rujuk. Walaupun kita tahu that is the company yang menguruskan, tapi pengguna tak ada. Sebab tu dalam kita punya siaran media, kita menekankan kenapa ini akan memberi risiko kepada pihak kerajaan dan akan memberi kesan kepada pihak industri juga daripada penafian. Kalau tuan-tuan boleh rujuk kepada semualah, saya semua ada app My JPJ, just klik saja, and then akan keluar satu penafian daripada JPJ dan tak nak langsung bertanggungjawab. So that is yang kita nak highlightkan tu. Kenapa tak nak bertanggungjawab sedangkan that is from JPJ. It's normal kalau siapa yang melanggan sesuatu servis tu, dia mesti bertanggungjawab tentang perkara apa yang dia beri. That's yang saya highlightkan. Saya rasa tak patut. Okey, dan kita juga semasa tapi saya ucapkan terima kasih kepada JPJ lah kerana memberi peluang kepada kita untuk bertemu, dan mereka juga memberitahu that is mana kata mereka hanya meletakkan sahaja dan mereka memang tak ada langsung tanggungjawab. Dan kita ada tanya juga kepada pihak JPJ, adakah syarikat ni masuk ke dalam app JPJ ataupun ke JPJ dengan open tender ataupun tidak. Mereka tidak memberitahu secara jelas perkara tersebut, tetapi mereka hanya memberitahu bahawa pihak JPJ ataupun pihak kerajaan tidak mengeluarkan sebarang kos dekat situ. Mereka saya difahamkan oleh pihak JPJ, pihak syarikat tersebut datang memberi tawaran bahawa semua kos mereka akan tanggung dan hanya beri sahaja akses untuk letak dalam sistem portal JPJ. Dari segi monopoli, saya nampak dekat situ monopoli memang secara jelas akan menimbulkan monopoli dan menimbulkan satu gangguan daripada industri player-player industri takaful ataupun insurans. Terima kasih. Kita jumpa JPJ sekejap.
18 Julai 2025. Ya. 18 Julai. Saya serahkan kepada Puan Lai. Puan Lai ini yang banyak idea dia nak bercakap. Sekejap. Okay, saya Puan Laina daripada Perwatan Biro Media. Dia macam ni ya. Dia macam ni. Produk insurance ni, tak kisahlah family, general, okay, dia adalah produk yang advisory product. Produk yang perlu dijual dengan nasihat ataupun panduan daripada ejen. Dia tak boleh dijual tanpa panduan. Dia ada disclosure sheet dia, product disclosure dia ada. Kan, kita beli satu produk, orang pembeli kena faham apa yang ada dalam produk. Close dia punya, kita panggil apa? Dia punya policy act dia apa? Dia ada dalam tu product disclosure dia. Okey. Macam mana dalam jaket polisi, macam mana dia dijual tanpa ada advisory? Tak boleh. Kalau macam dalam apps JPJ, nak jual road tax, nak renew lesen, nak beli nombor plate, yes, itu memang JPJ punya kerja. Tapi insurans bukan JPJ punya kerja. Okey, dia masukkan dua syarikat dalam apps JPJ. Dan dia awal-awal disclaimer tidak akan bertanggungjawab. Ini adalah tanggungjawab third party. Sedangkan daripada dulu produk ni adalah advisory product. Sama macam kita beli rumah, mendapatkan khidmat lawyer. Kan, dia tak boleh dijual macam tu. Dan macam mana kerajaan boleh lepas tangan, dia duduk dalam rumah kerajaan dan dia kata dia takkan bertanggungjawab. Accident adalah bukan perkara kecil. Okay? Ada yang mati, ada yang cacat. Dan bila berlaku benda tu, yang meringankan beban adalah insurans, bukan JPJ, bukan road tax. Bila berlaku apa-apa pada pengguna, insurans yang akan ambil alih beban tu. Okay? Dia bukan kerajaan. Okay. Alright, sebab dah lama tahan Datuk kan daripada. Okay. Benda ni online, penjualan secara online ni dah tak dibendung daripada bertahun-tahun dahulu. Okey, mungkin daripada pihak yang bertanggungjawab seperti Bank Negara. Sekarang benda tu dah masuk dalam FJPJ dan terang-terang dia kata dia tak bertanggungjawab. Sedangkan 10% tu yang Datuk persoal daripada mana? Kan? Kalau daripada income kami ni memang tak fair lah. 10% tu lah income kami ni yang advise customer 24 jam 365 hari setahun. Polisi tu kalau di on kan, kita akan berkhidmat dekat dia selama 365 hari 24 jam. Ya, macam mana boleh ada satu syarikat, dua syarikat masuk dan lepas tangan? Lepas tangan lah kita kata. Ya. Dan berlakunya monopoli ini dah terang-terang monopoli. Ya. Kalau dia kata open tender, kami tak nampak di mana open tender tu. Kami pun nak masuk. Kan? Kami lagi berkaliber. Saya 14 tahun, Datuk 20 tahun. Audited account tunjuk berapa untung rugi kami. Tapi sedangkan company dua ni, macam Datuk katalah, apa integriti dia, apa kelayakan dia nak buat insurans. Itu saja dari saya. Terima kasih. Harapan. Tak, you nak tanya harapan tu last question ke? Tak nak question lain lagi? Tanyalah question lain dulu sebelum saya bagi harapan tu. Boleh? Assalamualaikum. Saya Hafiz dari Suara Merdeka. Nak tanya, kalau dimintakan penangguhan, jadi Perwatam nak apa langkah alternatif supaya keselamatan jalan raya apa ni lah, industri ni terus dijalankan lah tanpa sebarang apa ni lah, kesusahan dan kesulitan kepada masyarakat. Itu sebenarnya dah conclusion tu. Saya akan jawab dua tu. Ada dua conclusion tadi, matlamat dan juga apa tindakan Perwatam tu kan. Sebelum tu ada lagi tak soalan-soalan yang lain? Yang teknikal. Soalan sama. Dah tutup. Oh, ada lagi lain-lain nak bersuara? Saya boleh kita highlightkan di sini. Saya rasa saya ada satu lagi sebelum you all tutup. Datuk. Sekejap. Dalam sistem tu, dan mungkin Perwatam juga minta supaya JPJ kajian masukkan juga Perwatam dekat dalam sistem tu. It is not about that actually. It's about the integrity
of the company yang paling penting. Saya rasa benda cara dia diletakkan di dalam tu tak kena, tak betul. Kalau kita pun sekali ikan ikut sekali pun, sebenarnya they have offered us, masa perjumpaan they offered us kalau Perwatam ada apa-apa yang nak bekerjasama dengan kami, tak ada masalah. Tapi it is not about that, it is about the integrity, itu about the fakta itself, the fact itself. It is wrong bagi saya lah. Jadi kenapa lah kita nak bersama pula dalam benda-benda gitu, kan? Okey. Sebab perkara itu juga dia boleh memutuskan punca rezeki. Sebab dalam Malaysia ni ada lebih kurang berpuluh ribu campuran takaful agent dengan insurance agents. Jadi kalau benda itu berlaku, so yang kita kata tadi monopoli, so benda ni boleh merosakkan punca rezeki sumber-sumber agent. Jadi benda itu sangat-sangat kita tegaskan supaya kalau boleh terus dibatalkan. Dahsyat, saya belum conclude lagi, dia dah conclude kan. Okay, Datuk. Yasir dari Cosmo. So, apakah mesej utama Pematam sekiranya cadangan penangguhan ni adalah usaha untuk melindungi kepentingan industri dan juga pengguna itu sendiri? Mesej utama Pematam. Mesej simple je. Let it be a fair market. Let it be a fair market, maknanya everybody, the players inside dalam industri ni adalah player-player yang betul-betul mengikut mengikut cara yang sebenarnya lah. Untuk pengetahuan tuan-tuan lah, kami ni agent, kita punya requirement CPD hours, 20 CPD hours. We have to comply on that. CBC, cash before cover, 7 days, 7 hari kami kena settlekan. Kenapa yang lain-lain ni tak ikut? AMLA lagi, data PDPA lagi. That's not fair. Let it be fair. After sales service lagi lah, tak ada, kan? Jawab soalan ya. Jawab, okey. Saya pun nak beritahu satu lagi lah yang saya rasa pun penting. Tuan-tuan dan saya nak beritahu lah ni, berkenaan dengan Roadtech Digital. Kenapa perlu Roadtech Digital tu dikenakan kepada semua orang? Kenapa ada paksaan? Roadtech Physical tu sangat perlu untuk warga emas. Dia tak nampak pun Roadtech dia bila mati. Am I right? What is the problem for you just to produce benda tu di counter? Bagikan dia, biar dia ada option lah. Yang mana nak digital, yang mana nak physical. Let it be fair. Benda tu tak jadi isu sebenarnya. Selama ni tak jadi isu. Okay, daripada besar punya Roadtech tu you dah kecilkan, enough. That one will be a reminder to the insured, untuk kepada pengguna, bila Roadtech dia mati. Saya pun warga emas, saya memang suka tampal benda tu, saya nampak. Benda-benda macam tu tak payahlah paperless. Benda tu penting. Faktanya adalah macam contoh kan, saya cakap dengan yang minggu lepas, dia kena tahan oleh pegawai JPJ sebab dia tak tahu Roadtech dia dah mati. Dia ada 10 kereta katanya. Thailand. Siapa yang masuk Thailand, for your information, you tak paparkan Roadtech, you kena samaan 1,000 baht kan? 1,000 baht lesen. Tu semua tu tak formula, tak perlu you ubah. Kalau betul kita akan follow pendigitalan, okey, tak apa. Yang nak lah, yang tak nak lah. Let it be a fair punya ni lah pada yang mereka yang memerlukan. Itu pandangan saya lah pasal Roadtech Digital. Okey, conclusion dia. Semua dah penat berdiri. Okey. Matlamatnya, conclusion yang di sini adalah dengan isu-isu yang berlaku tadi, monopoli, ketidakterusan dan sebagainya yang kita beritahu, kami cuma nak 2 perkara je. Kami nak memohon untuk bertemu dengan Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Listen to us.
dengar apa kita punya keluhan, dengar apa yang kita cakap, then only you make the decision. Macam kawan-kawan saya cakap, dia suruh tangguhkan, suruh batal terus mana ni. Kita jumpa dia orang dulu. Kalau nak batal, kita suruh dia batal masa tu juga. Tak, kadang-kadang benda-benda macam ni is more, bagi saya lah, nampak macam more on political punya interest, which is not good. Let it be fair punya decision lah. Kalau kata benda ni, okay, you perasan tak yang memberi penerangan berkenaan dengan cermat madani ni adalah Kementerian Pengangkutan sendiri. Padahal benda ni bersangkut paut bila dia nak bagi 10% extra rebate. You have to comply dengan insurance company, takaful operators dan juga melalui kebenaran daripada pihak negara. How can you sendiri bagi decision tu? Daripada dia nak bagi 10% insurans tu, baik dia bagi diskaun dekat road tax kan, kat cukai jalan kan, apa kena mengena dia nak bagi kat insurans? Insurans tu income kita kan. Dia sebagai Menteri Pengangkutan, dia umumkan diskaun insurans pula, patut dia bagilah diskaun dekat cukai jalan. Tak ada kena mengena ke? Betul. Tak, cerita dia, you nak bagi diskaun, you suruh insurance company bagi diskaun dengan menggadaikan kita orang punya income. Last, you know what happened? Cermat madani dia launch, the next day dekat-dekat 10 insurance company menidakkan dia orang punya penglibatan dengan cermat madani punya program. There, see? It's not fair, it's not fair. Memang kita akan jumpa. Kita memang nak berjumpa dengan dia. Bukan kita, sorry tuan-tuan, bukan tujuan kita nak membontak, tak ada. Kita nak sampaikan mesej yang secara telus kepada dia. You have to sit down and discuss back before you make any decision related to cermat madani dan sebagainya. Itu pandangan saya lah. Okey. Perwatam kekal komited untuk bekerjasama dengan Kementerian Pengangkutan Malaysia, Bank Negara Malaysia, Persatuan Insurans Am Malaysia, Persatuan Takaful Malaysia serta semua pihak berkepentingan bagi merangka penyelesaian yang lebih menyeluruh, adil dan mampan demi kepentingan pengguna serta pembangunan industri insurans dan takaful negara. Sekian. Terima kasih. Ya, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Kalau daripada ahli-ahli perwatam yang mewakili semua takaful ejen di Malaysia ni, kami minta batal terus. Okey, saya salah seorang yang draft that's siaran media tu. Secara formalnya lah, kita nak bagi bahasa yang lembut kepada kerajaan sebenarnya. Kalau kita buat siaran media tu, kata kita minta MOT batalkan terus, that is, pada saya, that is agak kurang beradab lah. Tapi secara hakikatnya kita nak, you jangan involve tentang insurans dalam JPJ, biar kami yang uruskan. Itu matlamat kami. Itu je. Okay, jaga jalan raya. Jangan jaga insurans. Insurans biar insurans yang jaga. Okey. Okey, semua tuan-tuan okey semua Complete. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you for all the support. Thank you so much. Kita berbaki 10 minit lagi, Dato'. Cukup ya? Kita berbaki 10 minit lagi. Mungkin ada lagi.
Okey, berikan tepukan. Hadirin yang dihormati, dengan Terima kasih berakhirnya semua. Terima kasih kerana support semua. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dihormati, dengan berakhirnya sidang media Perwatam, maka berakhirlah keseluruhan program mesyuarat Agung Tahunan Perwatam kali ke-7 untuk tahun 2026. Terima kasih atas kehadiran, sokongan dan kerjasama semua pihak dalam menjayakan majlis kita pada hari ini. Sekiranya terdapat sebarang kekurangan, kami memohon maaf atas sebarang kekhilafan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita berjumpa lagi. Majulah Perwatam untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.